Kura-kura? Apa kau buat ni, kancil? Jangan pura-pura tidur. Merajuk konon. Sendiri punya salah datang lambat, nak merajuk. Kau tak faham. Apa yang aku tak faham? Terbalikkan aku dulu. Kau tengok rumah aku. Besar dan berat. Kaki aku pendek. Jalan pun terseret-seret. Mana boleh bergerak laju macam kau dan kawan-kawannya lain? Wah! Apa yang tinggi? Akulah. Oh, kau teringin nak terbang, ya? Aku teringin nak terbang. Nak tengok dunia luar. Oh, macam tu. Petang ni kita jumpa kat tepi tasik. Kenapa? Ada apa kat sana? Datang je lah. Oh, indahnya hutan. Mana kancil ni? Kata... Kura-kura. Awalnya kau. Selalunya... Hai kura-kura. Itik dan Ituk pun datang. Kancil yang suruh. Apa hal kau suruh kami ke sini? Macam ni. Kura-kura teringin nak terbang melihat dunia luar. Jadi? Jadi, boleh tak Itik dan Ituk tolong kura-kura? Kita? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Bolehlah, bolehlah. Iya, boleh. Yeay! Tapi ada syaratnya. Apa dia, Aki? Nantilah Aki cerita. Sabar. Aris tahu. Syaratnya, mesti Itik dan Ituk suruh kura-kura buang cengkerangnya. Betul tak? Kenapa? Sebab nak ganti dengan sayap. Oh, baru boleh terbang. Macam tu, Aki. Mestilah. Tok. Dengar ni. Lepas tu... Itik, Ituk, boleh ke? Bolehlah. Tak boleh, dia berat. Lagipun dia tak ada kepak. Macam mana nak terbang? Aku ada caranya. Kau berdua kena tolong. Boleh? Tak boleh. Boleh. Mestilah kami boleh tolong. Bila nak terbang? Aku dah tak sabar ni. Dengar tu, dah malam. Esok je lah. Jumpa esok. Yelah, esok pun esok lah. Janji dapat terbang.
Hei, tak sabarnya. Lambat pula nak siang. Yeay! Terbang.